Hai guys, apa khabar semua? Kita kembali dengan 6 jenis rider version 2. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Nombor 1, Abang Beli Jiwa. Abang Beli Jiwa ni memang sweet orangnya. Semanis kurma, boleh kencing manis bro. Potong kaki. Kemahiran Brother Sweet ni boleh memecut dan mencelah dengan laju, sambil boleh reply message kepada yang tersayang. Itu salah satu mukjizat dorang lah. Abang ni memang tak pernah lupakan pasangan dia. Sentiasa ingat nak pergi mana-mana mesti bawa pasangan. Walaupun pergi ride dengan member layan corner, bawa juga pasangan. Katanya tak boleh layan corner tak ada awak. Corner je nampak muka awak. Abang ni tak complete kalau setiap ride berakhir dengan selfie yang berhashtag sayang awak sampai 7E tutup. Nombor 2, Abang corner tegak. Krap, krap. Silap. Abang ni tak ada pun bunyi itu semua. Dia hanya ada bunyi enjin motor dengan bunyi rantai je walaupun tengah layan corner. Badan dah habis baring tapi motor tegak. Skill abang ni yang teramatlah susah nak tiru. Katanya zaman muda-mudi dia kaki sakat. Padding leather suit sehari sekali tukar. Chicken strip tak payah cerita lah. Nombor 3, Abang Idola. Abang pujaan zaman sekarang. Instagram followers dia confirm atas 100k. Paid review, gift review, segala jenis review abang ni buat. Status update atau caption setiap post dia mesti tangkap jiwa. Ayat tentang pahit getih kehidupan paling menusuk kalbu dia bagi. Macam baru kena tinggal awet, abang ni nampak je muka garang tapi dalam hati ada taman. Nombor 4, Abang Resis, aka Abang Resis. Banyak je abang-abang ni dalam grup-grup motor tertentu. Jenama dia lah yang paling power, paling tahan lama, paling lawa, paling senang nak dapat awet. Katanya lah. Jenama lain tak ada langsung dalam hati dia. Kalau H je lah all the way. Kalau Y je lah all the way. Tak boleh nak kata jenama tu buruk sikit, nanti triggered. Kalau ride dengan abang-abang Resis ni, hati-hati, motor tu kena park jauh sikit kalau nak ambil gambar sama. Nombor 5, Abang Rider Fantasy. Abang ni paling power antara abang-abang seantara rider semua. 1000 tahun sekali je rider macam ni muncul. Mitos mengatakan bahawa abang ni boleh kalahkan rekod-rekod personal rider MotoGP. Rossi sendiri ingat abang ni mitos, sehingga satu hari dia nampak beliau dan berkata, terlalu laju untuk dirakam, terlalu aneh untuk percaya. Hingga beberapa rider ambil keputusan untuk meninggalkan bidang pemotoran dan jual burger di pasar. Malang kerana ramai tidak percaya brother ni wujud. Naik genting 13 minit, abang ni boleh buat 10 minit. Pakai gear 4 all the way to the top bro. Yang paling penting, abang ni tak perlukan superbike untuk kalahkan superbike. Nombor 6 dan yang terakhir, Abang HKM. Apa tu HKM? Hobi kami mahal. Abang ni suka rem-rem dekat event sampai engine jam. Stesen minyak pun dia ingat event. Dia punya aksesoris motor confirm mahal. Motor set kuning horsepower tambah 5. Helmet J-Force harga 20k dengan visor hijau. Brake Brembo RCS 19 pakai dekat 125Z. Jam G-Shock, baju Valentino Rossi. Memang tip-top. Tapi duit minyak minta emak. Okay guys, sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao.